Saya nak tunjuk mesin ni autopilot. Kita set dah tadi, so dia bergerak sendiri. Jadi ni di antara specialnya mesin ni, mesin baru ni autopilot. Jadi lagi sekali pada masa ni kami dua ni boleh push mic. Dah? Nanti kita set, dia akan berhenti pada tempat tertentu dan begitu juga papan semai tu akan turun naik mengikut apa yang kita set. Mesin baru, Kubota, baru 2 bulan. Baru 2 bulan main sini. Ni, hari ni di tapak Mada ni yang pertama kok. Ya, yang pertama di sini. Yang pertama di sini. So apa special dia? Special dia yang pertama dia tak perlu ada orang macam saya ni. Dia tak perlu ada driver. Dia auto driver, auto pilot. Dia pergi sendiri apabila di set. Dan termasuk papan yang hak jentanam tu, apabila sampai masa dia angkat sendiri, dia turun sendiri. Jadi dia akan menjimatkan tenaga kerja, sebab apabila dia autopilot, hak yang nak susun semai di sini, hak nak tak semai di sana adalah driver yang sama. Selain daripada tu, special dia adalah row dia sama 30 cm. Tapi antara row ke row tu, dia ada satu lagi, dia suppress tanah. Dia tekan tanah, apabila dia tekan tanah, antara padi tu, tanah tu rendah, ayak masuk. Dan ini sangat-sangat penting untuk kawalan rumput. Yang mesin ni pun, bersama dengan mesin ni pun, dah ada kawalan rumput tu. Jadi ini di antara beberapa aspek baru yang ada pada mesin ni. Dan ke depan nanti, hala tuju kita ke arah untuk penanaman padi, maka mesin-mesin yang seperti ini dan Kubota dari segi kualiti semua orang tahu. Dan semoga insya-Allah hasrat kita ke arah penghasilan tinggi, penanaman padi dengan jentanam ataupun penanaman padi secara menanam ini akan diperluaskan lagi. InsyaAllah hasil kita tinggi. 2030, 7 metrik tan average.